kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Yeza. Okay guys, so hari ni kita nak bercerita pasal 5 kisah seram tandas awam yang paling menakutkan di Malaysia. Ini first time aku dengar pasal 5 kisah seram mengenai tandas yang berhantu di Malaysia. So apa tunggu lagi, kita masuk dalam video. Okay, so ini video dia ya. Bekas pelajar dedah rahsia seram tandas 206. Ui, ini mesti tandas Menurut video 206. TikTok Adam AG, Sekolah Victoria di Kuala Lumpur dahulunya terkenal dengan satu lokasi yang penuh misteri, iaitu tandas 206. Menurut cerita lama, tandas ini pernah menjadi markas tentera Jepun untuk menyeksa tahanan. Oh my god, something like that memang akan berlaku ya kalau kita pergi dekat tandas-tandas bantu ni. Sekolah Victoria, benda utama iaitu cermin tidak lagi digalakkan untuk dipasang di dalam tandas. Dulu pernah jadi markas untuk tentera Jepun untuk siksa lah. So allegedly, katanya budak VI share yang tandas 206 ni dulu menjadi lokasi untuk tentera Jepun untuk Kabarnya setiap kali ada cermin diletakkan, ada pelajar yang melihat sesuatu yang tak sepatutnya ada di sebalik refleksi mereka. Terdapat juga kisah yang lebih menyeramkan di mana pengawal keselamatan sendiri enggan lalu di kawasan itu pada waktu malam. Pernah berlaku kejadian di mana mereka terdengar bunyi bilik air terbuka. Sebaik masuk ke salah sebuah tandas, kelihatan air melimpah berwarna merah seperti darah. Terdapat juga beberapa artikel yang pernah menceritakan mengenai misteri tandas 206 di mana mereka pernah terhidu bau seperti kemenyan, pernah terdengar bunyi tapak kaki berkawan di dalam tandas kosong. Malah ada yang pernah ternampak darah keluar penuh melalui bangkuk Ini memang tandas. sangat-sangat bahaya lah guys. Kalau kita nampak darah tu, korang kena berhati-hati lah ya. Kita tak tahu, mungkin darah tu pemiliknya siapa punya lah Tapi kan. yang the most famous one adalah apabila nampak darah keluar dari toilet. Ada juga yang mengatakan ia hanyalah sebuah rekaan. Namun menurut cerita oleh bekas-bekas pelajar Victoria, ia adalah cerita benar. Kini tandas 206 telah dibuka semula, tetapi ia tetap sunyi, sepi. Pelajar lebih Siapa nak datang tempat tu gila. Kalau kau nak pergi dekat tandas 206 tu, walaupun yang dibuka, dia sama macam hotel berhantu tapi kau buka juga. Walaupun kau dah renovation ke apa, tapi kisah seram tu dia takkan hilang dan pudar daripada ingatan semua orang. Memang ada hotel batu still terbuka lah guys. Memang ada di Malaysia lah ya. Nombor 4. Tapi tu hotel, sekarang ni tandas. Rahsia hitam di tingkat teratas. Oh, aku rasa tadi sini aku dah rasa seram Video sikit dah. TikTok Adam AG, pada suatu hari di sebuah sekolah di Selangor yang terletak di kawasan perumahan, tersebar kisah seram yang menggoncang. yang ni aku dah rasa Sekolah seram itu sikit mempunyai dah. beberapa blok, Ni iaitu secara jujur lah. bilik gamelan, makmal dan bengkel. Anehnya setiap tingkat mempunyai tandas kecuali satu yang sentiasa dikunci, sehingga suatu petang yang ni memang misteri itu mula terungkap. Kenapa tandas ini selalu dikunci? Bisik seorang pelajar sambil memerhatikan keadaan sekitar. Ini macam nak tahulah. Suatu hari, seorang cleaner yang baru sahaja selesai membersihkan setiap tingkat, tiba-tiba terdengar jeritan nyaring seorang budak perempuan. Dengan degup jantung yang kencang, beliau segera menuju ke tandas di tingkat paling atas, hujung kiri bangunan. Di situ pandangannya terpaku pada pemandangan mengerikan. Tiba-tiba dia dengar ada seorang budak perempuan, suara budak perempuan menjerit, meraung kuat gila. Di mana darah penuh atas lantai di salah satu kubikel, tersingkap seorang budak sekolah dalam keadaan melahirkan. Bayi yang lahir itu tidak dijumpai dalam keadaan ketakutan. Dia macam mana dia boleh pregnant weh? Adakah dia terkena ni? Dedahkan rahsia ini. Namun kengerian belum berakhir. Beberapa hari kemudian, berita semakin meruncing apabila budak tersebut ditemui terapung dalam tangki air. Macam akibat mana bau ni weh? busuk yang menusuk hidung. Ini sampai dah Malah sampai dekat selepas atas waktu tangki asal, air pula pelajar tu. enggan Aduh mendekati hai. bangunan itu. Suatu ketika, seorang pelajar baru yang tidak tahu tentang legenda itu memasuki tandas yang tiba-tiba Sudah. Sewaktu Ini masuk dia apa buang pula? hajat, bau hanyir menusuk dan dia melihat sesosok. Minta maaf guys. Maaf guys, telefon aku tiba-tiba jatuh. Sekejap. Aku adjust sekejap Sangat kuat. Aku adjust sekejap. Aku sendiri pun terkejut. Minta maaf korang, minta maaf. Kisah seram ini Dia agak seram sangat tu sampai jatuh sangat tu. Aduh, ni seram sangat dah ni weh. yang tersimpan Oh, di sebalik telefon pun boleh dinding lama. orang kata terkejut. Seterusnya, bisikan daripada tandas yang berhantu. Hasim, tahun 2015, Nadia, seorang pelajar baru yang pendiam,
sehingga menjadi mangsa buli geng Ika, ketua pembuli sekolah. Mereka sering mengenakannya, tapi satu kejadian mengubah segalanya. Ika berdendam kerana Cikgu Amin, cikgu bahasa Melayu yang kacak, selalu memuji kepintaran Nadia hingga satu petang mereka nekat mengurungnya di dalam tandas paling berhantu di sekolah tersebut. Jahat gila. Nadia, masuklah dulu, kata Ika dengan senyum Ni dah sinis. dendam sangat dah Sebaik ni. Nadia Tak baik melangkah doh. masuk, pintu dikunci. Nadia terperangkap. Nadia, sila nikmati tandas paling istimewa ni. Suara Ika Ush. bergema di luar. Tiba-tiba kedengaran bunyi tapak Ada juga kaki yang buat berjalan macam ni, ya. perlahan menghampirinya. Rasanya tak perlulah weh. Bisik satu suara halus. Satu demi satu pintu tandas berbunyi, seolah-olah sesuatu sedang membukanya. Nadia menjerit. Satu-satunya bunyi yang didengar adalah bunyi tapak kaki yang perlahan-lahan datang, macam ada seseorang tengah berjalan dalam tandas. Syukur Sarah menyedari kehilangan Nadia, lalu meminta pertolongan Cikgu Razak. Mereka bergegas ke tandas. Memang jahat gila lah orang buat Saya, macam tu lah ya. suara Memang Nadia jahat serak, gila. ketakutan. Dia memang kena Pintu kena dibuka, nampak wajahnya ni pada pucat, cegok mata ni. merah tubuhnya menggigil. Tapi gangguan tak berhenti di situ. Malam itu dia mula rasa diperhatikan, mula terdengar bunyi kain disirit dan melihat bayangan hitam muncul di sudut bilik. Keesokan harinya, saya rasa benda tu ikut saya balik, katanya kepada Sarah. Akhirnya ustaz dipanggil untuk berubat dan gangguan mula hilang. Tapi Nadia Alhamdulillah. tak pernah mendekati tandas itu lagi. Beberapa bulan kemudian dia mendedahkan sesuatu. Sebelum pintu dibuka, ada suara berbisik di telinga saya, kata Nadia. Tandas itu diisytiharkan kawasan larangan dan geng Ika telah dihukum. Ada Nah, satu suara halus baik yang gila lah berbisik kalau dekat dia dah telinga dihukum tu dalam sebenarnya tandas. kan. Dia cakap, kau nak keluar ke? Dia kata suara tu masih terngiang-ngiang setiap kali dia teringat tentang kejadian tu. Tapi satu persoalan Aku kekal, syukurlah apa yang sebenarnya kawan-kawan yang geng Ika yang menunggu dia Nadia dalam tandas bully Ika malam tu dah itu. dia kena hukum. Nombor 2. Cuma tak tahulah macam mana kisah dia macam mana ya. Nyanyian misteri di bilik air. Oh, ni macam best gila korang yang misteri di bilik air. Menerusi petikan artikel Malam Yang Seram, ni best. Syaz nak kongsi satu kisah seram yang dialaminya ketika belajar di sebuah kolej vokasional di Gombak, Selangor pada tahun 2018. Sudah jadi kebiasaan setiap tahun ada kes histeria. Katanya makhluk halus suka dengan muka baru. Tapi Syaz ni jenis berani sampailah satu malam. Segalanya berubah. Malam tu Syaz pulang lambat dari latihan rugby. Asrama dah sunyi sebab semua dah turun ke surau. Kemudian dia masuk ke bilik air, mandi sambil menyanyi. Namun secara tiba-tiba ada suara halus menyambung melodi lagu yang Oh. dinyanyikan dari kubikel sebelah. Ni macam aku Siapa pernah pula dengar. yang menyanyi? Fikir Benda ni. Syaz. Dia cuba bertegur namun tiada sebarang jawapan. Oh, benda macam ni macam orang kata family jugalah kisah-kisah macam ni. Di mana bila kita menyanyi lagu ada yang menyambung lah, ataupun kadang-kadang kita boleh dengar macam ada orang menyanyi lah. Benda ni common tau. Tapi yes, kenapa dia nak kacau juga? Dan kenapa dia nak buat benda yang sama sedangkan kita tahu dah sebenarnya benda tu. Ya, aku rasa kalau dia buat zaman sekarang ni orang tak takut dah sebenarnya. Cuma orang akan bermain-main lah kan. Dia akan seram kalau tak ada kawan dekat luar. Kalau ada kawan, okey lah, kita just anggap mungkin kawan ke apa kan. Setelah selesai mandi, Syaz perasan air di kubikel sebelah masih mengalir. Mengapa begitu lama? Bisiknya dalam hati. Kalau aku tak kisah Dengan kalau rasa dia lama ingin kan. tahu, Syaz menolak pintu kubikel Itulah, tersebut tak dan lah alangkah kan. terkejutnya apabila mendapati tiada sesiapa di Ish. dalam. Hanya bunyi air yang terus mengalir deras. Panik, Syaz segera keluar dari bilik mandi. Keesokan harinya, Syaz memilih untuk berehat di dom. Sementara rakan-rakannya turun ke kafe. Sedang baring di katil, dia mendengar bunyi tilam katil atas bergerak. Kibi, mana yang lain? Tanyanya. Namun, tiada jawapan. Dia toleh ke atas katil, kemas, kosong, tak terusik. Sehingga hari ini, pengalaman itu masih segar dalam ingatan Syaz. Nombor 1. Okey, yang ni last ya korang. Misteri mata merah menyala. Okey, yang last ni misteri mata merah Menurut Encik menyala. Munawir Sang Yunus baru 2 minggu di ITM, Pok Cik mengalami kejadian yang takkan dilupakan. Malam itu sekitar jam 11, dia terasa hendak ke tandas. Kolej sunyi sepi, semua pintu bilik tertutup. Tanpa fikir panjang, dia keluar ke tandas hujung blok. Masuk saja ke dalam, dia bergegas ke jamban. Tapi tiba-tiba bunyi derapan selipar masuk. Mungkin ada orang lain, bisiknya dalam hati. Kemudian bunyi pintu plastik bilik mandi dibuka perlahan. Tapi anehnya, tak ada bunyi air. Tak ada bunyi lah pula, Dia alamak. mula rasa tak sedap hati. Selesai kencing, dia ingin keluar. Tapi kedengaran bunyi air terbuka sendiri di bahagian sinki.
Oh, mungkin ada budak nak gosok gigi, fikirnya. Tiba-tiba kedengaran pula bunyi seseorang muntah kuat, seperti air bercurah. Muntahlah, tak alamak. berhenti. Jantungnya berdegup laju. Dia Kalau menoleh aku ke arah seorang-seorang belakang pun dan aku terlihat seram mat. lampu Apatah tandas lagi dia. berkelip-kelip tertutup dan terpadam dengan sendiri. Sebelum semuanya padam, dalam gelap dia melangkah ke arah sinki. Nafasnya ditahan, kosong, tak ada sesiapa. Bulu romanya tegak. Dia terus berlari keluar. Namun, semasa melintasi bilik TV yang bertentangan dengan tandas, dia ternampak sesuatu. Sesuatu berdiri tegak di tengah bilik. Matanya merah menyala, menyeringai. Pok Cik memencut ke bilik, peluh membasahi badan. Setibanya di bilik, dia cuba berlagak tenang, tidak mahu mencetuskan kekecohan. Namun, tidak lama kemudian, pintu bilik diketuk. Encik Yunus, warden, berdiri di hadapannya. Mereka saling berpandangan dan dia tidak berkata apa-apa. Akan tetapi, dia tahu dia sudah maklum akan apa yang terjadi. Persoalannya, apakah sosok yang dilihatnya pada malam tersebut? Dari tandas sekolah. Okey guys, so itu sedikit pasal orang kata kisah seram yang berlaku di tandas awam. So apa pendapat korang? Korang pernah tak mengalami benda-benda macam ni? Kalau korang pernah mengalaminya, sila komen di bawah. Aku pernah dengar juga macam mana kisah-kisah korang pula kan. Okey guys, aku rasa sampai sinilah konten kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dalam. Stay safe. Bye.